Ini Naimi. Dia ni semua benda dia nak perfect. Kelas nak kena kemas. Peraturan nak kena ikut. Kaki baju, kemaskan tie. Oning tudung pun nak kena on point. Kalau ada yang tak kena tu, mulalah dia nak marah. Sekarang macam singa pula tu. Yang ni pula Adib. Kalau dengan Ariana, dia selalu pinjam barang. Tak pulangkan pula tu. Ariana nak pinjam pen? Thank you. Ari nak pinjam rumah dah? Thank you. Ari, kau dah siap ke kerja sejarah? Nak pinjam boleh? Kalau dengan si Akif pula, hari-hari dia buat personal loan. RM5. Thank you. Korang nak dengar satu tiki-tiki tak? Kenapa tak boleh tepuk nyamuk dalam surau? Sebab nanti dia jadi imam. Awak tu ada RM2 tak? Kif, ada RM5 tak? Pinjam. Kau ni RM5 pula. Dompet aku kau tak nak? Boleh juga? Kalau dengan Kaisara pula, hari-hari makanan dia kena pau. Uish, sedapnya muffin tu. Nak sikit lah. Maafin aku. Ui, roti sardin. Favourite aku ni. Nanti aku bayar Mana nak lari Aus tak? Naklah. Nak dijadikan cerita. Adib! Kenapa ni? Ni, tengok ni. Habis barang aku rosak. Ni mesti sebab Adib. Hari tu pun makanan aku habis semua dia bedal. Nasib je sekarang ni tengah puasa. Tapi kan, aku rasa si budak Adib ni memang bermasalah lah. Duit aku yang dia pinjam hari tu tak bayar sampai hari ni. Geram lah. What's up guys? Kau ada tengok cerita baru tu tak? Blood Sister. Kan? Semalam kau makan apa? Ariana, nak pinjam pen? Belilah pen sendiri. Kau dah rosakkan barang dia. Kau miskin sangat ke? Kau ni. Aku dah cakap kan. Bukan aku pula. Weh korang, sebenarnya aku ada benda nak cakap. Sebenarnya pasal pen Ariana tu, aku yang rosakkan. Masa tu aku nak pergi sekolah. Tapi tiba-tiba pen aku habis ink. Lepas tu aku nampak ada pen dalam Facebook Ariana. Aku main ambil je lah. Lepas tu Weh, kau pergi mana dah semalam? Asal aku tak nampak kau? Semalam aku balik lambat. Aku ada tarian kat sekolah ni. Lah, kau masuk tarian ke? Come on, aku kot. Mesti nak ada tarian.
Lah, tengok cik buat apa semalam? Semalam cik buat aja macam ni lah. Aku nak minta maaf Rana. Aku tak sengaja. Adik, aku nak minta maaf tau. Sebab kau kena tuduh dengan diorang. Dik, aku nak minta maaf tau. Aku banyak buat salah dengan kau. Sebab kau kena tuduh dengan diorang. Aku minta maaf tau. Dip, aku tak patutlah nak marah kau. Duit yang kau pinjam tu kau jangan risau, aku dah halalkan dah. Adib, minta maaf lah sebab cakap macam tu dekat kau tadi. Dia kosong-kosong Aku sebenarnya sayang kau, Dik. Aku sayang kau tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada ilahi Tuhan Maha Suci. Kami dari kru produksi TV Stars ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.